Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya KM. Pada hari ini saya ingin kongsikan tentang gejala sakit buah pinggang atau tanda-tanda sakit buah pinggang. Tanda-tanda dan gejala ini adalah dari pengalaman saya sendiri, di mana saya adalah seorang pesakit buah pinggang ataupun yang kita panggil sebagai ESRF, end stage renal failure. Saya mula sakit pada tahun 2013, 9 bulan 1 2013, dan sampai sekarang saya masih lagi menjalani rawatan hemodialisis dan telah menjalankan rawatan hemodialisis ini selama 6 tahun. Okey. Gejala-gejala yang saya senaraikan ini, yang mana saya pernah mengalaminya, adalah sebanyak 16 gejala. Bila diri anda mengalami salah satu daripada tanda-tanda ini, bermakna buah pinggang anda telah gagal berfungsi. Okey, yang pertama, cepat letih dan sentiasa letih. Ini bermaksud cepat letih tu bila kamu berjalan dalam jarak 10 meter pun kamu dah letih. Kaki kamu dah mula rasa lemah dan nafas kamu akan rasa berombak. Kamu rasa tidak cukup nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kamu kencing kamu akan berbuih. Bagi orang yang sihat, kencingnya, buih yang terasa itu akan menyerap masuk ke dalam air. Tetapi bagi orang yang sakit buah pinggang ni, kencing dia berbuih, dan buih itu akan sentiasa ada di atas permukaan air. Walaupun telah kamu siram beberapa kali dengan air, tetap ia akan berbuih. Itu tanda yang kedua. Berbuih itu bermaksudnya buah pinggang kamu telah bocor, yang mana buih itu terasa daripada protein yang keluar daripada bersama dengan air kencing kamu. Kerana orang yang sihat, dalam air kencing dia hanya ada garam mineral saja. Okay. Nombor 3, kerap cirit-birit. Cirit-birit yang dimaksudkan di sini tidak sama dengan cirit-birit orang yang sakit cirit-birit biasa. Sebab cirit-birit biasa ni, bila seseorang itu mengambil makanan, dia akan hadam di antara 3 hingga 4 jam. Maka selepas 3 atau 4 jam baru dia cirit-birit. Tapi bagi orang yang sakit buah pinggang ni, dia masuk je makanan dalam mulut dia, dia dah rasa nak berak dah. Belum sempat dia habiskan makanan dia tu, dia akan terus nak pergi jamban untuk berak. Macam itulah setiap kali dia makan, dia akan rasa nak berak, cirit-birit je. Sedangkan dia belum hadam lagi, tapi masuk je terus dia cirit-birit. Itu adalah cirit-birit bagi orang sakit buah pinggang. Senarai yang keempat adalah tidak boleh sedawa. Ini yang berlaku pada saya pada waktu tu, yang kita rasa heran tu. Kita makan macam mana banyak pun kita tak boleh sedawa. Dan ianya amat melesukan, amat meletihkan. Kerana kita cuba untuk sedawa, tapi perut kita akan rasa macam kembung je. Sebab kita tak boleh sedawa. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, kuat tidur. Sangat kuat tidur lah sebenarnya. Berikutan daripada kita sentiasa letih tu, kita akan kuat tidur. Kuat tidur ini sampai tahap kita boleh tidur selama 24 jam. Dan bila kita bangun, kita masih boleh tidur lagi. Macam tu. Sangat kuat lah. Yang keenam, tiada selera makan. Tiada selera makan bagi orang sakit buah pinggang ni, ianya tidak sama dengan tiada selera makan dengan orang yang demam biasa. Orang demam biasa tak ada selera makan sebab mulut dia rasa pahit. Dia tak ada selera makan. Tapi bagi orang yang sakit buah pinggang ni, mulut dia tak rasa pahit, rasa macam biasa. Tapi segala apa makanan yang masuk dalam mulut dia akan berasa tawar. Kerana lidah dia sudah tidak berfungsi untuk merasa manis, masam, pahit. Dia cuma rasa tawar saja. Jadi itu yang menyebabkan tiada selera makan. Okey. Nombor 7, mulut akan berbau hancing. Ataupun dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu kita akan rasa mulut kita tu bau hancing. Tapi daripada segi istilah
kimianya ataupun perubatan, mulut tu akan berbau amonia. Amonia ini disebabkan, kenapa bau amonia? Ini disebabkan adalah kerana di dalam darah anda urea itu telah meningkat. Urea ini adalah toksik yang dihasilkan oleh sel-sel badan kita. Bahan kumuh yang terhasil dalam tubuh kita yang dah tak boleh keluar melalui air kencing tadi. Jadi anda akan rasa mulut anda berbau hancing, berbau amonia tu. Okey, nombor 8, lidah menjadi kembang. Bagi orang sakit buah pinggang ni, lidah dia akan kembang. Bila mana kamu lihat lidah kamu, akan ada bentuk gigi di tepi-tepi lidah kamu. Bagi orang yang sihat, lidah dia akan cantik je, membulat je. Cantik. Tapi bagi lidah orang yang sakit bawah pinggang ni, dia akan kembang. Dan bila kamu hulurkan keluar, kamu akan lihat bentuk-bentuk gigi kamu di tepi-tepi lidah kamu. Itu pada waktu siang hari, lidah kamu menjadi kembang. Tapi pada waktu malam hari, ketika kamu tidur, lidah kamu akan menjadi kering. Ini pengalaman yang saya dah rasa lah. Lidah itu menjadi kering, langsung tidak ada air liur. Dan ia sangat menyakitkan dan memedihkan. Kerana apabila kamu sedar daripada tidur, lidah kamu tidak ada air liur langsung pada waktu malam. Jadi kamu akan mengambil masa seminit, 2 minit untuk membasahkan lidah kamu semula. Jika kamu minum secara tiba-tiba, ia akan membuatkan lidah kamu rasa pedih. Lidah menjadi kembang pada waktu siang dan lidah menjadi kering ketika kamu tidur pada waktu malam. Itu adalah salah satu gejala pesakit buah pinggang. Okey. Nombor 9, tekak akan sentiasa rasa mual dan hendak muntah. Macam mana kamu buat pun, kamu akan rasa, kalau kamu ambil minuman limau ke apa pun, dia tetap akan rasa mual di kerongkong kamu ni. Dan kamu akan rasa sentiasa macam hendak muntah, tapi tak muntah. Okey, itu nombor 9. Nombor 10, muntah. Muntah ni dia akan muntah air lah. Walaupun kamu tak makan, dia akan muntah. Kalau kamu tak ambil air, dia akan muntah angin. Tapi bila kamu minum air, dia akan segera muntah air. Ini berlaku kerana penolakan organ telah berlaku kerana kegagalan buah pinggang tadi. Okey, nombor 11, kulit akan berasa gatal-gatal. Keseluruhan kulit kamu akan berasa gatal-gatal lah bagi orang yang sakit buah pinggang ni. Kejap dekat tangan, kejap dekat belakang badan, kejap kat muka. Itu akan sentiasa seorang yang mempunyai sakit buah pinggang pada awalnya, begitulah. Dia akan sentiasa menggaru. Okey. Nombor 12, berat badan anda akan bertambah secara tiba-tiba di antara 10 kg hingga 20 kg. Katalah berat badan anda adalah 50 kg, tapi dalam masa seminggu tu ataupun 2-3 hari tu, dia boleh bertambah 10 kg hingga 20 kg. Ini berlaku kerana air tidak boleh dikeluarkan dari dalam badan kamu kerana buah pinggang dah tidak boleh untuk menapis lagi. Jadi kamu akan rasa beratlah badan kamu. Muka kamu akan jadi besar, kaki kamu akan menjadi bengkak. Begitulah. Ke-13, anemia. Anemia ini kekurangan darah merah. Hemoglobin kamu akan menjadi kurang sehingga separuh. Bila kamu melakukan pemeriksaan darah merah oleh doktor, ianya akan mendapati paras hemoglobin kamu akan menjadi rendah. Pada pengalaman saya pada waktu itu, bila saya buat pemeriksaan darah, hemoglobin saya tinggal 6.3 daripada 12. Sepatutnya bagi seorang lelaki normal, nilai hemoglobin darah merah itu bernilai 12. Tetapi pada waktu itu darah saya telah mencecah 6.3. Itu yang menyebabkan kamu akan sentiasa letih dan kuat tidur. Okey, itu nombor 13, anemia ya. Okey, yang ke-14, tidak mempunyai nafsu seks. Pada waktu tu kamu dah tak ada fikir apa dah. Kamu hanya rasa penat dan letih, nak tidur je. Jadi hubungan kelamin pun tidak kamu rasa
perlu dah pada waktu tu. Okay. Itu yang ke-14. Yang ke-15, urea di dalam darah melebihi paras normal. Tidak silap saya, paras normal bagi seorang lelaki atau perempuan yang sihat adalah di antara 2% hingga 4%. Itu nilai yang normal urea di dalam darah seseorang yang sihat. Tetapi apabila kamu telah diserang penyakit kegagalan sakit buah pinggang, kegagalan fungsi buah pinggang, biasanya urea kamu akan melepasi paras 4% tu. Biasanya di antara 20 hingga 30%. Kerana itulah kamu akan berasa tidak ada selera makan, rasa hendak muntah, kerana urea yang sepatutnya keluar di dalam air kencing kamu tidak keluar. Dia berlegar-legar di dalam badan kamu, di dalam darah kamu. Ini adalah sangat bahagia. Urea bila melebihi paras 30-40% akan boleh menyebabkan seseorang itu koma. Ini diharapkan berhati-hatilah. Bila kamu ada rasa tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, silalah dapatkan rawatan di hospital yang berhampiran. Okey, yang terakhir, gejala yang terakhir, yang ke-16, kamu akan rasa sesak nafas. Sesak nafas ini berlaku bila kamu hendak berbaring tidur. Kamu tidak boleh berbaring tidur dengan menggunakan sebiji bantal atau 2 biji bantal. Ini kerana air yang telah berkumpul di dalam badan kamu tadi, yang kita sebutkan di dalam gejala yang ke-12, berat badan bertambah dengan tiba-tiba di antara 10 kg hingga 20 kg, itulah yang menyebabkan kamu tidak boleh berbaring secara normal dengan menggunakan 1 atau 2 bantal. Kerana pada waktu tu air yang telah banyak di dalam badan kamu itu akan masuk ke dalam paru-paru dan kamu akan berasa sesak nafas ketika berbaring. Biasanya pesakit buah pinggang ni dia akan menggunakan banyak bantal. Biasanya 5, 6, 7 bantal, seperti perempuan yang sedang berpantang tidurnya. Dia akan tidur begitu. Dalam keadaan itu je lah dia boleh selesa. Tetapi kalau air itu dah terlalu banyak, biasanya dia duduk pun tak boleh. Dia duduk pun dia akan berasa sesak nafas. Kalau begitulah apa yang anda rasakan, cepat-cepatlah mendapatkan rawatan daripada pihak hospital yang berdekatan. Bagi mereka yang ada tanda-tanda, 16 tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, salah satunya atau salah 2, 3 atau di antaranya, cepat-cepatlah pergi dapatkan rawatan ke hospital berdekatan. Harapnya kalau bolehlah pergi terus ke bahagian kecemasan hospital. Jangan pergi ke klinik-klinik lagi, sebab ianya tidak akan membantu anda. Tapi terus pergi kepada bahagian kecemasan dan sebutkan tanda-tanda yang ada pada diri kamu tu tadi, yang seperti telah saya kongsikan kepada anda semua. Jadi itulah 16 tanda-tanda sakit buah pinggang. Orang yang sakit kegagalan buah pinggang ni sebenarnya dia tidak akan rasa sakit mana-mana pada bahagian pinggang dia, depan ke belakang ke, sebab sakit dia adalah kegagalan fungsi. Tapi bagi orang yang ada merasa pedih di bahagian belakang buah pinggang dia, itu adalah sakit buah pinggang yang disebabkan oleh adanya batu karang. Itu berbeza. Bagi orang yang sakit buah pinggang ni, dia memang tidak ada rasa apa-apa pada bahagian buah pinggang dia. Tapi yang ada adalah yang lain-lain. Rasa nak muntah, letih, kencing berbuih, cirit-birit, tidak boleh sedawa. Dia adalah sakit tu banyaknya adalah aksesori. Tapi yang gagal adalah buah pinggang. Jadi saya harap perkongsian saya ini akan memberi manfaat kepada sesiapa yang menonton video saya ini. Dan saya harap juga kepada sesiapa yang mahukan tips-tips atau petua-petua bagaimana untuk
menjalani mengharungi sakit buah pinggang ini, silalah like dan subscribe. Dan selepas ini akan saya cuba buat video bagaimana untuk melalui hari-hari sebagai pesakit buah pinggang. Antaranya, bila kita mula sakit tu apa perlu kita buat, bagaimana kita nak memohon pekeso, bagaimana kita nak memohon ke WSP untuk keluarkan ke WSP kita, dan bagaimana untuk kita dapatkan perbelanjaan selain daripada tanggungan pekeso. Bagi orang yang tak ada pekeso, kita boleh dapatkan tanggungan daripada Baitul Mal. Segala proses-proses itu akan saya kongsikan dalam video-video saya yang berikutnya. Dan juga akan saya kongsikan juga bagaimana untuk mengawal pengambilan air dan makanan bagi seorang pesakit buah pinggang. Okey. Untuk hari ini, ini sahaja perkongsian saya. Jadi saya harap anda mendapat manfaat dan jangan lupa subscribe. Okey. Kita jumpa lagi pada video saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.